Yang pertama, isu ASB saya rasa dah banyak dah saya hurai di YouTube, boleh cari ya. Dan macam disebut oleh penanya tadi di Pulau Pinang, bolehlah ikut pendapat mazhab Pulau Pinang lah. Jadi itu dianggap sebagai haram, habis kita lah. Tunggu nanti revision kepada fatwa. Saya dipahamkan oleh pihak PNB bahawa mereka sudah pun membuat satu perancangan yang lebih teliti untuk menuju kepada halal yang lebih serius berbanding sebelum ini. Lalu mereka telah pun cuba membawa kepada Majlis Fatwa Selangor untuk mendapat revision, dan mereka telah pun pergi, dan ahli Majlis Fatwa Selangor telah beritahu hasil daripada pembentangan baru itu masih lagi menjadikan Selangor tetap dengan pengharaman. Maknanya belum lagi, sebab pihak PNB minta Selangor untuk mengatakan sebagai harus, sebab kita dah ada plan yang blueprint yang betul. Kita dalam perjalanan, boleh tak dalam perjalanan tu kita anggap harus dah. Maka Selangor punya fatwa tak boleh dalam perjalanan, tetap dalam perjalanan. Nanti tunggu dah sampai kita kata harus. Okey, so jadi itu adalah pendapat Selangor yang saya dimaklumkan oleh ahli majlis fatwanya. Ya, maka di peringkat negeri Pulau Pinang saya tak tahu wakil PNB dah datang jumpa atau belum. Dah juga sudah bincang fatwa, saya tak tahu dah bincang belum lagi, belum revise. Jadi itulah keadaan dia. Jadi poin dia yang menjadi masalah dia satu tempat gini saya tak nak, saya mengakui dan menghargai kerja PNB untuk ke depan dan mengislamkan Maybank secara 100%. Kita bangga dan kita bersyukur perjalanan itu lebih spesifik dan lebih tersusun sekarang ini. Tapi kita nak tengok hasil. Kalau kita dijanjikan dengan sesuatu, tak boleh cepat sangat percaya kan, nanti kena tipu ataupun tak tercapai janji tersebut, kita pun dah terlepas kata dan menyokong, jadi kita susah tarik balik. Jadi apa yang berlaku gini saya nak bagi tuan-tuan boleh mudah faham macam ni. Tuan-tuan ada RM100, RM1,000 lah, tuan-tuan letak dekat ASB, daripada RM1,000 tu, sebahagian daripada duit tuan-tuan akan digunakan untuk membeli saham Maybank Group. Maybank Group 80% adalah riba, 20% membuat Islamik. Faham Boleh faham? Kalau kita nak arahkan ASB keluarkan duit, itulah jawapannya tadi, tak strategik. Sebab Maybank adalah anchor bank di Malaysia, dan itu satu-satunya, bukan satu-satunya lah, itu adalah bank yang ada ramai orang Islam dalam tu, dan Bumi Putra dan seumpamanya memegang, sebab ASB adalah major shareholder di dalam Maybank. Tahu major shareholder maksud apa? Maksudnya pemegang saham yang terbesar, lebih kurang dalam 40% dimiliki oleh ASB. So daripada ASB dapat sebahagian besar daripada sebahagian dividen ni daripada Maybank Group, bukan Maybank Islamic saja, Maybank Group yang bilion untung tu masuk dividennya dalam ASB. So jadi nak Islamkan dia bukan dengan cara mengeluarkan saham di Maybank, sebab nanti masalah. Tapi cara dia adalah mengislamkan seluruh Maybank, semacam Agrobank buat, macam SME Bank buat, yang telah pun mengislamkan hampir seluruh perbankan dia, macam bank rakyat buat, daripada dulu tak patuh syariah, akan 100% patuh syariah, macam tu. Bila dah capai tahap tu nanti, ASB semua akan, saya yakin semua majlis fatwa akan kata harus negeri. Tapi sebelum sampai ke peringkat itu, selama itulah akan ada ilmuwan yang akan tak selesa untuk mengharuskannya, kerana tadi duit tu dekat Maybank tadi tu, dalam keadaan kita major shareholder. Tuan-tuan kenapa major shareholder, kita ada say yang paling besar, kita ada kekuatan yang paling besar untuk menentukan direction sesebuah syarikat.
Kalau tuan-tuan pegang 40%, yang lain pecah-pecah. 20%, 10%, 5%, 6%, 1%, 1%. Orang lain pecah-pecah. Tuan seorang je 40%. Masuk dalam board of director tu, tuan yang paling besar tu ni. Aku 40%, kau apa? 1% je. Jadi kita ada kuasa kuat. Walaupun dikatakan bahawa nak buat perubahan tak boleh radikal, banyak benda perlu ambil caution. Betul, tapi mana plan dia? Tahun kedua berapa persen naik? Dek 80, 60 ke? Lepas tu 65 ke? Lepas tu 70 ke? 70. Itu cantik sikit ke situ. Itulah yang Majlis Fatwa Perlis minta. Majlis Fatwa Perlis minta yang itu. Dia minta yang itu untuk beritahu pada orang awam. Kemudian 20% daripada dividen yang diberi kepada pemegang saham ASB disebutkan adalah datang daripada sumber tidak patuh syariah. Maka itulah yang menyebabkan Securities Commission tidak menjadikan dia patuh syariah, ataupun tidak iktiraf dia lah tak sebagai patuh syariah. Dia tak kata tak patuh syariah, tapi dia tak kata masuk dalam patuh syariah. Sebab dalam satu dunia Islam, di Saudi ke, di Bahrain ke, di Lubnan pula, di Dubai ke, UAE, di Jordan ke, kalau ada pelaburan, tabung pelaburan yang saham amanah, kalau dia punya impure income dia lebih daripada 5%, semua tabung tu dianggap tak patuh syariah oleh seluruh ulama yang bercimpung dalam kewangan Islam. ASB berapa persen? 20. Tabung-tabung saham amanah di seluruh dunia, kalau lebih 5% je, tak patuh syariah, jangan melabur. Ulama-ulama tu dunia cakap. ASB berapa persen? 20%. Faham tak tu? Sebab tu susah tu. Tapi kalau siapa nak kata harus, terpulanglah ijtihad masing-masing, kita hormatlah. Kan, tapi Majlis Fatwa Selangor masih tak boleh nak kata boleh kerana fakta-fakta tadilah. Ya. Jadi kalau tuan kat Pulau Pinang, tuan ikutlah Pulau Pinang ke, dan wallahu alam lah. Ya. Nah, jadi saya malas nak kecohkan balik isu ni, sebab saya menghormati dan menghargai proses yang dibuat oleh PNB yang serius. Jadi kita sokonglah, teruskan. Ya. Bila sampai nanti kita akan sama-sama sokong macam kita sokong simpanan syariah KBSP. Ya.